untuk anda. Dan untuk hari ini dalam curahan hati nampak okey, tapi kita bersama dengan Puan Haja Seli Sarina Samad yang merupakan kaunselor Hub Sihat Selangor untuk kita berkongsi berkenaan topik kita dalam curahan hati kita, iaitu 3K, kunci keharmonian rumah tangga. Apa pun kan, kita nak ucapkan dahulu selamat. Orang kata kalau hadir tu mungkin hari ini tak dapat hadirkan diri, tapi orang kata selamat malam kan. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama dengan Selangor FM untuk malam ni, Puan Haja. Assalamualaikum dan semua pendengar Selangor FM. Apa khabar? Ya, khabar baik. Okey Puan, hari ini kita akan bercakap berkenaan dengan 3K lah, kunci keharmonian rumah tangga. Okey, dan bila cakap berkenaan dengan rumah tangga, bukan setiap hari tentang bahagia dan ketawa saja. Ada masa kita mungkin berbeza pendapat, ada ketika kita terasa hati kan. Betul. Malah ada waktunya kita memilih untuk diam kerana tidak tahu bagaimana mahu meluahkan perasaan. Dan kadang-kadang yang membuat sebuah rumah tangga mula renggang bukan kerana sudah tiada cinta, tetapi kerana terlalu banyak perkara yang tidak diluahkan, terlalu banyak yang disimpan dan terlalu banyak andaian yang dibuat. Dan sebab itu di sebalik topik kita pada malam ini, kita bercakap berkenaan 3K, komunikasi, kepercayaan dan kerjasama. Dan dalam curahan hati kita lah bersama dengan tetamu kita, iaitu Puan Haja Seli Sarina Samad yang merupakan seorang kaunselor Hub Sihat Selangor untuk topik kita pada malam ini kan. Tapi lebih mesra nak dipanggil apa ni agaknya? Haja, biasa kalau di kalangan kawan-kawan kan, apa gelaran yang biasa yang digunakan? Kalau yang rapat dengan saya, dia panggil Seli sajalah, Seli. Haja Seli lah. Kalau yang macam secara orang panggilan orang yang mungkin tak berapa rapat, dia panggil saya Haja Seli lah. Tanda hormat kan. Tapi kalau ke kawan dia panggil Seli je. Okeylah Haja Seli. Untuk topik kita pada malam ini kan Haja, kan bila kita sebut berkenaan rumah tangga memang dekat lah, sebab kita tahu kan rumah tangga ni bagi mereka yang sudah pun mendirikan rumah tangga, sudah berada dalam alam rumah tangga bertahun-tahun lamanya, ataupun mereka yang bakal mendirikan rumah tangga, pasti ingin tahu juga bagaimana agaknya rumah tangga itu dapat terbina, terjaga dengan baik. Okey. Dan bila disebut berkenaan rumah tangga yang harmoni, apa sebenarnya ciri-ciri hubungan yang boleh dikatakan sihat dan juga bahagia aja? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Selangor FM. Okey. Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada Ann. Boleh panggil Ann ke? Boleh panggil Ann, boleh. Nampak Ann lagi muda dari saya ni. Alhamdulillah masih muda. Terima kasihlah kepada Puan Ann, Selangor FM kerana sudi beri ruang kepada kami, kaunselor Hub Sihat Selangor ni, untuk kita berbual tentang suatu perkara yang sangat dekatlah dengan kehidupan kita ni, iaitu rumah tangga. Betul. Puan Ann ke Cik Ann ni? Panggil Puan, dia tengok bergantung pada keadaan lah, tapi saya bukan topiknya. Okey, maksud saya tu Puan Ann dah berumah tangga ke belum? Kalau dia dah berumah tangga, dekatlah di hati kita semua. Betul. Maksudnya. Macam saya sendiri pun dah 24 tahun saya berkahwin. Alhamdulillah kan. Berapa orang cari mata tu Puan Haja? Sekarang ni dah 3 orang. Alhamdulillah. 30 Ogos ni ulang tahun yang ke-24. Wah, masih raikan lagi tak? Kalau orang kata dah 24 tahun mendirikan rumah tangga kan, saya tertanya-tanya juga. Masih meraikan lagi ke ulang tahun perkahwinan tu? Mestilah. Sebab saya rasa itu hari yang paling bermakna, di mana saya menukarkan status single ke married. Boy. Cik ke puan katanya. Okey. Dan pastinya kan, yelah kalau kita nak cakap berkenaan keharmonian, kebahagiaan rumah tangga kan, mereka yang telah mendirikan rumah tangga yang lama macam yelah Haja Seli sendiri, mungkin antara yang selalu diminta pendapat kan daripada mereka yang bakal mendirikan rumah tangga kan. Dan untuk dapat rumah tangga yang bahagia. Tapi mana mungkin ada satu rumah tangga yang tak ada langsung orang kata kecil hati, salah faham, terasa dan sebagainya kan. Jadi mungkin apa yang sebenarnya perlu ada dan perlu dipupuk dalam sebuah rumah tangga tu Puan? Okey. Apa tadi? Sorry, saya terlepas dengan ulang balik. Okay. Sorry. Apa yang perlu kita ada? Okey, tak apa. Kita tanyakan berkenaan dengan dalam satu hubungan rumah tangga tu kan. Mengapa komunikasi, kepercayaan dan kerjasama dipilih sebagai 3 perkara penting dalam membina keharmonian rumah tangga? Kenapa tak ada kesetiaan? Setia itu kan perlu dalam rumah tangga. Kenapa mesti komunikasi, kepercayaan dan kerjasama? Okey, sebab apa saya memilih 3K tu? Pertama, komunikasi. Yelah, saya nak dia macam ni, dalam rumah tangga ataupun dalam mana-mana pun perhubungan, adalah penting untuk kita berkomunikasi dulu.
Betul? Betul tak? Setuju? Kalau tak ada komunikasi, tak adalah seterusnya kepercayaan dan kerjasama. Nak bekerjasama pun, nak dapat kepercayaan pun kena bercakap. Betul? Kan? Begitulah. Maksudnya beginilah, maksud saya komunikasi itu penting dalam rumah tangga kerana sebagai kaunselor rumah tangga yang dah beberapa tahun menguruskan beratus-ratus dah rasanya ke rumah pasangan tangga. Kan? Pasangan yang berkahwin ni, saya nampak kebanyakannya isu rumah tangga ni adalah disebabkan komunikasi. Kadang-kadang pasangan tu tidak pandai meluahkan secara sihat, tidak pandai untuk memberi pendapat teguran tu secara orang kata apa, secara saya nak cakap secara yang tidak menyakiti hati pasangan lah. Begitu. Jadi itu saya kata komunikasi tu sangat penting. Itu saya pilih pertama, komunikasi. Apa pun komunikasi. Even kalau orang baru berkahwin pun saya selalu cakap tolong pastikan jaga perkomunikasi antara suami dan isteri. Kalau perlukan apa-apa, cakap. Bagi tahu. Sebab kita ni kan manusia ni dia tidak boleh nak orang kata apa, tak boleh nak faham kita kalau kita tak bagi tahu apa yang kita nak, apa yang kita rasakan. Begitulah sedikit tentang komunikasi tu. Jadi bagaimana pula dengan kepercayaan tu yang datang selepas komunikasi tu, Puan? Okey, tajuk kita pun tips keharmonian rumah tangga. Betul? Okey, jadi sebelum kita nak cerita pasal keharmonian, kita mestilah ada kepercayaan. Betul. Kebanyakannya isu rumah tangga jadi haru biru jadi masalah lah orang kata. Bermasalah. Jadi bermasalah kebanyakannya adalah disebabkan hilang kepercayaan. Pernah dengar tak isu trust? Trust issue katanya. Trust issue lah. Yes. Trust issue. Kan selalu orang sebut ada trust issue. Kan? Betul, dah tak percaya dah. Ya, even saya pun kalau baru-baru kahwin dengan suami, pertama saya cakap, tolong jaga kepercayaan saya. Gitu. Jangan awak cuba orang kata berdolak dalih di belakang saya. Gitu. Dia macam ni, sebab saya tanya sendirilah, kalau kita berkawan ke, dalam pekerjaan ke, dengan suami ke, dengan pasangan ke, sesiapa pun, penting tak kepercayaan ni untuk kita rasa selesa di dalam hubungan tu? Betul, penting, sangat penting sebenarnya, bukan dalam rumah tangga saja. Ya, jadi kalau kita tak percaya, kita rasa tak selamat untuk bercerita, untuk berkongsi, untuk buat apa sajalah sebab tak percaya. Betul. Kan? Jadi kepercayaan tu sangat penting. Sebenarnya 3K ni bukan sekadar untuk rumah tangga yang harmoni, tapi untuk perhubungan kita dengan sesiapa saja sebenarnya. Tapi saya gunakan juga untuk keharmonian rumah tangga lah. Sebab kalau kita dah tak kalau orang kata rumah tangga kalau hubungan kita dengan suami tak harmoni, macam mana nak harmoni rumah tangga tu? Betul. Kan? Okey, gitulah lebih kurang. Apa lagi tu? Selain itu juga kita bercakap berkenaan dengan kerjasama itulah dalam rumah tangga ni. Tadi kalau komunikasi perlu, kepercayaan perlu, kerjasama pun perlu. Sama-sama saling bantu-bantulah. Betul. Ini antara yang perlu dalam memupuk sebuah keluarga yang lebih harmoni dan rumah tangga yang lebih sejahtera lah saya kira. Okey. Dan antara 3K ini kan, kita ada 3K lah. Mungkin kalau kita tanya pada pendengar kita, dia kalau senaraikan 3K ni banyak pula KK lain yang dibagi. Contoh kaya. Itu kita masuk topik lain. Betul. Sebenarnya kalau nak cakap 3K ni ramai. Saya sendiri pun saya kata kalau betul-betul 3K tak cukup. 3,000 kan. Kalau boleh nak 10K. Betul tak? Tapi kalau dulu kita selalu dengar orang kata nak berjaya dalam hidup ni kena ada 7K dulu lah kan. Itu nak berjaya dalam hidup. Tapi saya untuk kaunselor rumah tangga ni saya pilih 3K dululah. Buat dulu yang 3K ni baru KK yang lain akan ada. Agak-agak kalau K 3K ni kita dah lakukan sama-sama suami isteri, memang dah buat dah 3K ni, tapi masih lagi tak jumpa keharmonian tu, maknanya kita tak cukup dengan 3K, kita akan tambah KK yang lain lah selepas itu. Betul, maksudnya basic dia 3K. Alright. Kalau nak dapatkan K yang lain, orang kata apa, kekayaan, kebahagiaan itu, sempurnakan dulu yang 3K ni. Yang awal ni orang kata lah, kan, dia punya pembuka ni untuk keharmonian rumah tangga. Basic dia. Okey. Dan antara 3K ni kan, yang mana biasanya yang paling mudah terjejas apabila pasangan berdepan dengan masalah rumah tangga? Yang mana agaknya? Bila berlaku mungkin perselisihan dan sebagainya kan? Yang first kali akan terjejas yang mana? Komunikasi, kepercayaan ataupun mungkin kerjasama? Kalau tanya saya, komunikasi lah yang paling terjejas. Sebab macam saya pernah dalam orang kata
Sebab saya pernah jumpa pasangan ni kadang-kadang dia ada isu dengan pasangan isteri ataupun suami, tetapi selepas beberapa sesi saya tengok sebenarnya lebih kepada isu komunikasi, bukanlah isu-isu yang dinyatakan tu. Kadang-kadang boleh dengar ke Ya, saya dengar ni. Silakan. Okey, sorry sebab saya dengar macam bunyi sangkut-sangkut. Itulah hari ni kita special sikit live kita. Betul, kan. Biasa. Ini yang kata kalau dalam rumah tangga inilah cabaran, inilah dugaan, tapi ini kehidupan kan. Kita sedang ada masalah komunikasi hari ni kan. Betul. Tapi harap hubungan ini tidak terjejas keharmoniannya, amboi. Allahu akbar, masya-Allah. Okey, dia macam ni. Antara ketiga-tiga tadi yang saya nampak komunikasi yang banyak terjejas yang menyebabkan rumah tangga tu ada masalah. Dia macam isteri ni kadang-kadang tak kisahlah suami atau isteri dia ada sesuatu nak bagi tahu, tapi kadang-kadang dia rasa tak berani nak bagi tahu. Macam baru ni saya pernah jumpa klien, dia kata bukan dia tak nak bagi tahu, dia penat apa semua, tapi dia takut suami kata dia tak bersyukur lah, dia macam dia rasa macam suami kata dia ni berkira lah bab kerja kan. Jadi dia tidak meluahkan dengan baik. Itu salah contoh lah dia tak berkomunikasi dengan baik kan. Itu dia. Okey. Seketika nanti kita akan sambung lagi. Kita akan buka soalan dari pendengar kita. Tapi sebelum tu kita nak berehat seketika dahulu. Kita nak layan dahulu lagu ini. Ini dia lagu nyanyian daripada suami Mio Hassan, Era Fazira dan juga Daniel Hasbullah. Katanya Dalam Rumah Tangga. Selangor FM. Sebelum ajalmu sampai dengan tiga-tiga macam mencoba tapi akan terjadi istirahat bila surau atau kuliah lepas solat mesti berdamai semula. Waktu saya, waktu ibu saya tidak taman awak. Oh taman, taman lah awak tapi saya tahu kan. Sakit saya ni. Saya tak boleh marah. Saya pula awak. Maaf. Lepas tu awak buat lagi kan? Jangan sampai
Ya, dalam rumah tangga katanya. Kita bercakap berkenaan dengan keharmonian rumah tangga. Pastinya untuk topik kita pada malam ini ada 3 kunci yang sebenarnya kita kena jaga dalam keharmonian rumah tangga supaya ianya berjalan dengan baik-baik saja. Kita ada tetamu kita iaitu Puan Haja Sally Sarina Isamat yang merupakan kaunselor Hub Sihat Selangor ataupun lebih mesra dipanggil Haja Sally lah. Okey, dan pastinya bila bercakap berkenaan dengan keharmonian rumah tangga, ada yang telah kita kupas tadi kan. Untuk keharmonian ni banyak yang perlu kita jaga, komunikasinya kena tip-top, okey, jangan terjejas. Dan pasti kita nak buka juga soalan dari tetamu kita dah dengar gitu. Okey, peninglah kalau tetamu yang tanya soalan takkan saya nak jawab. Okey, Puan Haja Sally, ada soalan daripada Faiz ni, 31 tahun dari Puchong. Dia kata saya pernah berbohong kepada pasangan mengenai satu perkara kecil. Walaupun saya sudah mengaku dan minta maaf, dia masih sering mengungkit perkara itu. Saya faham kepercayaan mengambil masa untuk dibina semula, tetapi sampai bila saya perlu membuktikan bahawa saya sudah berubah? Bagaimana seseorang boleh mendapatkan semula kepercayaan selepas melakukan kesilapan? Mungkin dia dah sesal lah tu. Orang kata, boleh kata gini, dia kata abang ni bohong sunat katanya. Tapi orang rumah dah tak percaya dah. Orang rumah pula memang tak boleh. Dia kata ada orang perempuan ni, ada yang dia boleh terima, ada yang memang dia ungkit. Awak tunggu dia ungkit lagi 30 tahun lagi ke depan pun dia akan ungkit lagi. Okey tak? Jadi macam mana ni Haja Sally? Okey, terima kasih. Siapa Faiz ni daripada Puchong. Cik Faiz. Macam ni, okey. Ini pun antara sama je kes suami isteri ni bila melibatkan isu kepercayaan. Okey, by the way, boleh dengar saya dengan jelas ke? Okey, saya dengar dengan jelas. Alhamdulillah. By the way, saya dengar dengan jelas. Okey, bagus. Okey, sebab saya takut tak jelas jadi nanti penat je bercakap tapi orang tak dengar kan. Itu nak kena pastikan. Itu pun memastikan komunikasi berkesan. Betul. Okey, begini kan. Untuk Faiz kalau Faiz dengar malam ni, mestilah dia dengar kalau kau tanya soalan. Betul. Okey, saya rasa macam saya cakap awal-awal tadi lah Faiz, kalau kepercayaan tu dah hilang, bukan senang nak dapatkan balik. Jadi Faiz, okey, kalau dalam keadaan sekarang ni, saya tak ada dia punya solution A ke B ke C, tapi perkara ni Faiz kena berkomunikasi dengan isteri. Okey, bila kepercayaan tu dah hilang, saya kebanyakannya isteri ni dia nak dapatkan, dia nak dia nak percaya balik suami tu, dia nak kena rasa secure. Jadi Faiz kena bertanya dengan isteri, bagaimana, apa yang Faiz boleh buat untuk dapatkan balik kepercayaan tu. Sebab saya tak boleh katalah kena buat macam-macam ni, sebab dalam kehidupan kita baju kita tak sama saiz, baju dengan saya berbeza. Betul. Kan? Cara saya mendapatkan balik kepercayaan dengan suami ataupun cara atau orang lain akan berbeza. Kan ada orang sampai sumpah Quran lah, abang janji tak buat lagi dah. Contoh kan. Tapi dalam kes Faiz kena tunjuk satulah. Mungkin sedikitlah boleh saya share berdasarkan pengalaman. Mungkin boleh kalau contoh, kalau kita tengok apa isu, dia tak cakap tadi isu dia kan. Cuma dia kita kalau ikut pada isu Faiz tadi, kalau kepercayaan itu hilang disebabkan contoh apa nak bagi? Contoh masalah, contoh kalau suami tu kata pernah curang, contoh curang. Dia mungkin tak adalah sampai curang yang ni, cuma terlayan tanpa sengaja dia kata. Terlayan tanpa sengaja, saya suka dengan ayat tu. Baru pertama kali saya dengar. Dia tak niat katanya. Melayan tanpa niat, masya-Allah. Okey, bila melayan tanpa niat ni ialah kadang-kadang mungkin dia pun bukan berniat tapi tak sengaja, samalah tu. Okey, bila Faiz dia dapat tangkap kantoi macam tu, jadi perkara pertama Faiz kena buat, kena buktikan yang Faiz tak buat lagi benda tu. Mungkin kalau sebelum ni telefon lock, buka lah, biarlah dia baca. Kalau dia sanggup baca hari-hari, contoh kan. Lepas tu tanya lagi Faiz, isteri Faiz tu apa lagi yang boleh untuk dia dapatkan balik kepercayaan tu kan. Isteri ni dia tak susah, dia sebenarnya nak rasa secure je, dia tak nak orang lain, dia tak nak suami dia sayang orang lain, dia nak suami dia bagi sepenuh fokus pada dia kan. Jadi saya rasa Faiz tahu, Faiz kena berkomunikasi. Dia 3K penting berkomunikasi, bertanya apa lagi boleh buat, dan sekiranya dia bagi peluang, dia kata sekian-sekian, Faiz kena buat dengan
Bersungguh-sungguh lah. Buktikan. Buktikan yang memang Faiz nak berubah dan bersungguh kan. Itulah. Antaranya lah yang mungkin boleh Faiz lakukan. Sebab kalau saya nak bagi tips tu dia berbeza. Ikut individu itulah. Kena kenal pasangan kita tu kan. Okey, dan bila berlaku konflik kan, ada pasangan memilih untuk diam. Bilakah diam itu memberi ruang dan bilakah ia sebenarnya boleh merosakkan hubungan? Kadang-kadang memang ada situasi lah. Kadang-kadang mungkin dalam hubungan je, dalam kita berkawan dan sebagainya kan. Kadang-kadang kita mungkin terasa hati berkecil hati, kita perlu untuk ruang seketika untuk kita bersendiri dan memikirkan baliklah sesuatu tu kan. Tetapi sejauh mana diam itu sebenarnya boleh diambil kira sebagai proses untuk memulihkan balik hubungan, ataupun mungkin diam itu akhirnya akan menjadi sesuatu yang mungkin sampai ke tahap mati rasa, kerana selalu dibiarkan diam tu kan, lama-lama dia pun rasa macam dah tak ada spark lah. Kelas dalam rumah tangga tu. Silakan aja Sally. Dia tu lah diam ni satulah masalahnya. Dia dah diam tu dia dah berlawan dengan komunikasi dah tentu bermasalah kan. Tapi tengok itu okey. Kalau tanya saya kan apa pun kita ikut situasi. Macam ada kala diam tu boleh untuk bagi ruang, untuk bagi orang kata apa peluang isteri atau suami untuk menenangkan diri. Tapi jangan lama-lama. Sebab saya ada juga jumpa kes yang suami bila dia tak puas hati dengan isteri, ada satu kes lah saya nak tipu saya dalam kes tu, tapi kes dia macam isteri ni dia rasa cemburu dengan suami dia dengan wanita di tempat kerja. Jadi suami ni pula jenis yang dah bosan explain pada isteri kan. Jadi dia malas, jadi dia buat apa tau, bila isteri dia marah dia diam je. Isteri mengadu dengan kami kaunselor, dia cakap macam mana saya nak buat, dia lagi sakit hati bila suami diam. Sedangkan suami tu diam sebab dia dah letih nak bercakap yang isteri tak faham-faham contoh kan. Itu saya kata kadang-kadang kita wanita ke lelaki kita kena bagi ruang. Maksudnya bagi ruang untuk dia bertenang dulu, lepas tu jangan didesak-desak, jangan ditekan-tekan. Jangan istilah sekarang kan jangan menekan. Betul. Sebab ada certain individu ni dia bila kita tekan-tekan lagi dia senyap. Jadi dia malah lagi dia menjauh. Jadi bagi dia ruang sebab kadang-kadang dia perlukan masa, mungkin masa tu ada luka di hatinya kan. Kalau perlukan orang ketiga untuk bercakap, ada yang orang kita percayai mungkin boleh gunakan orang ketiga. Tapi kadang-kadang risau kalau ialah mungkin dia minta waktu untuk ruang seketika untuk dia berfikir kan, untuk dia bertenang seketika. Kadang-kadang waktu-waktu sebegitulah, orang kata waktu-waktu kecemasan itulah tiba-tiba hadirnya yang lain. Itu kita tak nak, itu yang kalau boleh kita nak cepat settle kan. Betul. Jadi sejauh mana kita nak tahu waktu diam itu sebenarnya berada dalam konteks selamat lagi, sebelum ia mungkin dah jadi sangat teruk lah. Jadi berapa lama sebenarnya tempoh sepatutnya kita biarkan ataupun memberikan ruang dalam satu hubungan tu untuk diam seketika tu. Soalan keempat ni keempat ni saya tak sedar soalan keempat tu tanya. Tak. Saya cakap soalan keempat. Soalan soalan berfikiran aras tinggi, faham? Dia macam ni. Dia tempoh masa ni dan juga lah kepada ni. Tapi macam selalu saya cakap jangan terlalu lama. Kan? Jangan terlalu lama, mungkin 2-3 hari. Even kita pun dalam Islam pun tak digalakkan tak bersapa 3 hari. Betul. Mungkin di situ ada kemahan juga lah. Kenapa 3 hari kena bercakap? Kau tidak berdosa kan? Maknanya 3 hari je lah. Jadi saya rasa 3 hari cukup lah untuk tenangkan diri kan. Itu maknanya kita tahulah kalau mungkin dalam hubungan tu kalau memang dia perlukan 3 hari memang dia perlu bertenang seketika lah. Tapi kalau dia sampai 30 hari dia macam tu, memang dia ada sesuatu yang perlu kita curigakan lah. 30 hari dah diam, mata tak nak bercakap. Okey, sejauh mana andaian seperti dia sepatutnya faham saya boleh menjadi punca salah faham dalam rumah tangga? Kadang-kadang dalam rumah tangga ni kadang-kadang kita terlalu mengharapkan pasangan kita faham kita, seolah-olah macam kalau berlaku lah konflik apa-apa, kita beranggapan dia tak faham saya, dia gini-gini. Jadi kita akan membuatkan ni lah, sesuatu tu akan jadi lebih teruk lagi, betul tak? Kerana kita hanya mengharapkan orang faham kita.
Jadi ni nak kena nasihatkan jugalah, mungkin ada di luar sana yang selalu bersikap begitu kan. Setiap kali berlaku pertengkaran, kita selalu harap dia patut faham saya, dia tahu saya macam mana, kenapa dia buat juga. Jadi macam mana ni nak nasihatkan mereka ni yang selalu cuma mengharapkan orang kata tindakan daripada sebelah pihak saja. Okey. Bagus soalan ni. Dia sebab apa? Kebat. Dia tak kebat. Okey, itulah dia dalam rumah tangga ni. Okey, bila selalunya kita ni selalu mengharap orang berbuat. Inilah dia isu dia. Kadang-kadang kita sepatutnya yang mulakan. Okey, macam contoh kita nak orang faham kita. Adakah kita faham orang? Kan? Okey, kita nak orang menghargai kita. Adakah kita juga menghargai orang? Kan? Jadi dalam hubungan suami isteri atau tak kisahlah dalam mana-mana hubungan, sebelum kita nak faham orang nak faham kita, kita kena belajar memahami orang. Tapi yang paling penting kita kena belajar faham juga diri sendiri, kenal diri sendiri. Sebab kadang-kadang kita sendiri bermasalah tu yang menyebabkan sukar orang nak faham kita dan sukar kita nak memahami orang lain lah. Okey, ada satu soalan. Adakah keterbukaan dalam rumah tangga bermaksud pasangan perlu berkongsi segala-galanya atau masih ada ruang peribadi? Sebab saya, ini mungkin ada sedikit lah. Kadang-kadang bila kita berkawan dan sebagainya kan, kadang ada kawan-kawan kita ni yang dia memang kata, dia berkongsi semuanya dengan suaminya. Ada yang memang dia kata, ada benda memang dia tak akan cerita. Jadi sebenarnya, yang terbaik dalam sebuah rumah tangga, perlu atau tidak cerita, atau memang perlu ada untuk simpanan kita sendiri yang mana cerita-cerita yang hanya perlu kita tahu. Contohnya, berapa banyak saving yang kita ada? Tak ada, tergurau-gurau. Silakan. Hajar Sally. Okey. Ini saya suka soalan ni sebab sama dekat bertanya apa beza privacy dengan orang kata apa? Rahsia. Dia macam privacy dengan rahsia tu berbeza sebenarnya. Okay, privacy ni adalah ruang peribadi kita lah. Rahsia tu benda yang kita tak nak orang tahu kan. Jadi dalam rumah tangga, ini kalau kita dengan pasal suami isteri lah. Antara suami dan isteri, saya tak pastilah apa ruang privacy yang mereka perlukan. Sebab sebagai suami isteri, mereka mungkin sorry saya nak cakap pasal rahsia sebenarnya. Okey. Untuk suami isteri sepatutnya tidak perlu ada rahsia antara kita. Sebab macam saya kata, bila ada rahsia akanlah berlakunya K yang kedua tu, kepercayaan. Jadi bila banyak berahsia, lama-lama membuka rasa curiga kan. Bila rasa curiga tu ada, maka berlakulah hilang percaya. Betul tak kan? Betul. Kan? Jadi dalam rumah tangga ni memanglah ada takkanlah semua benda saya nak bagi tahu suami isteri kan. Ya, mungkin macam baru ni ada isu kata payslip. Saya tanya payslip ni sensitif kan. Saya masa muda kahwin suami tak bagi tengok payslip. Tapi itu saya kata kalau dia rasa dia macam ni, kalau tak bagi tengok payslip, as long as cukup barang cukup nafkah semua, saya rasa itu tak penting pun nak tengok payslip kan. Nak tahu juga. Kita nak tengok bukan apa, kita nak tahu lah, takut dia nanti terbeban kan. Kita kalau boleh nak duduk rumah 3 tingkat. Jadi nak tahu lah tu yang nak tengok payslip tu. Bagusnya punya pemikiran. Ada orang pula fikir dia manjang tak ada duit, pergi mana duit dia. Betul, kita nak kena tahu kan. Kan. Tahu kadang-kadang ada yang dia kata tak cukup. Tapi tengok payslip, kemain lagi gaji dia, CEO punya gaji. Betul, jadi pergi ke mana duit kan. Itu yang kadang-kadang isteri marah bila tak bagi tengok payslip. Tapi tu sebenarnya pada saya tak salah pun kita nak show kan. Tapi itulah kita sebagai isteri, wanita pula kenalah orang cakap apa, janganlah dia nampak suami punya duit tu banyak macam-macam di mana kan. Sebab saya kata perlunya kerja sama kan. Walaupun dapat duit tu suami tu banyak, tapi kita gunakan belanjaan dengan berhemah kan. Bukan tengok dia suami banyak terus nak minta beg apa LV. Boy kemain lagi dia kata tak nak yang biasa-biasa bang. Mana kau pejabat. Aduh. Okey, Hajar Sally, kita berehat seketika dahulu. Sebentar lagi kita akan sambung lagi untuk topik kita. Okey, kita layan dahulu lagu ini. Ini dia Kekanda Adinda Selangor FM. Okey.
mau segera. Tidak ingin berjaya dalam kerjaya. Tak mau jalan mata. Tidak perlu bekerja. Tak beria-ria. Dari yang mana sakit. Tak perlu bekerja. Tak perlu bermata-mata. Adanya tolong jangan tinggal sebentar. Kendali tak perlu berimplikasi. Tak ada lagi gengsi. Jangan kecewa tak kebebasan. Indahkan saja. Ini semua demi masa depan keluarga. Akan sebaliknya. Ganda yang perdana, ganda segalanya, kita tetap bahagia bila bersama semua. Bahagia bersama, bahagia selama-lamanya. Selangor FM Pilihan Tempat. Terima kasih untuk anda yang kekal bersama dengan kami. Okey, bersama dengan tetamu kita yang di talian sekarang ini, kita bersama dengan Haja Seli kita. Okey, dan pastinya untuk topik kita pada hari ini berkenaan dengan keharmonian rumah tangga. Ada 3K yang perlu kita jaga untuk pastikan rumah tangga kita dalam keadaan baik sahaja. Bahagia hendaknya kita tengok hati dia lembut, rasanya bahagianya, sayangnya saya kat awak. Dia penting tau, dia tengok tu rasa sayangnya saya kat awak. Kadang-kadang ada buat tu tapi dia tengok geramnya. Dia kata, tak payah balik lah. Pula macam tu pula marah katanya. Okey, Haja Seli. Dia saya. Okay, kita nak tanya lagi ni soalan daripada pendengar kita Hafiz daripada Kelang ni ha. Dia kata saya mengaku saya ni terlalu leka dengan telefon. Balik kerja saya terus tengok telefon, media sosial kan, layan video kan. Saya pernah lah tegur berapa kali dan saya anggap perkara itu kecil. Sampailah satu malam dia berkata saya rasa telefon awak lagi penting daripada saya, dan masa tu baru saya tersedar. Jadi sejauh mana sebenarnya kadang-kadang kan tanpa kita sedar telefon bimbit ataupun penggunaan media sosial ni, bila kita layari media sosial ni boleh merosakkan orang kata hubungan rumah tangga kan. Tapi itulah dah jadi satu kelaziman kan. Sebab yalah sekarang memang telefon memang tak dapat dipisahkan kan. Apa-apa saja dengan telefon daripada segi kerja dan sebagainya. Tapi kadang-kadang mungkin berlebihan sangat sampai yang dekat terasa jauh. Macam mana tu? Saya suka ayat tu, yang dekat terasa jauh, sedangkan dulu kita telefon pula yang menghubungkan yang jauh menjadi dekat. Betul tak? Bila dia jauh tu kita dekat-dekat kan. Bila kita buat macam tu pula. Macam mana kan? Itulah macam siapa tadi, Hafiz je namanya. Hafiz. Kita kat Selangor tu ada Hafiz juga. Tapi rasa bukan Hafiz kita lah. Kita ada DJ Hafiz. Waktu pagi tu rasa bukan dia, orang lain. Malam ni ramai pemanggil lelaki manakah pemanggil perempuannya? Itulah orang lelaki suka dengan orang malam. Okey Hafiz. Sekarang ni alhamdulillah, first saya nak ucapkan tahniah pada Hafiz sebab dia dah sedar. Okay.
kan. Dia dah sedar dia punya kata apa, kesilapan dia lah. Kesilapan dia nampak sampai isteri dah keluar rasa. Betul. Handphone tu lagi penting untuk suami kan. Saya bila cerita pasal handphone ni, saya ingat satu kisah seorang anak dengan ibu. Bila anak tu asyik pegang handphone, anak tu bercakap, saya rasa nak jadi handphone lah Bu, supaya ibu pegang saya. Allah, yang tu sedih. Allah, sedih dengar kan. Nasib baik isteri tak cakap macam tu dekat suami dia. Kan. Kan. Tapi itulah macam inilah bila bercakap tentang handphone ni, saya rasa memang sekarang ni kalau kita tengok suasana hari ni di mana-mana orang pegang handphone kan. Kadang-kadang saya pun, yelah saya sendiri pun kadang pegang handphone kan, tu kita nak cakap orang pun susah kan, sebab macam kami mungkin kita pegang handphone sebab atas urusan kerja. Tapi kalau dah balik rumah tu kita kena hadkan lah. Macam contoh, walau macam mana pun sibuk dengan kerja, tapi kita kena hadkan lah. Mungkin after office hour tu kita cubalah letak telefon tepi dan pandanglah wajah isteri, anak tu kan, suami kita kan. Ini pesanan untuk diri saya juga sebenarnya kan, sebab handphone ni dia memang melekakan. Lepas tu contoh kita kalau nak kata apa dalam rumah dalam isu handphone ni, kita yang kena kawal dia sebelum handphone tu kawal kita. Itu ayat dia. Maksudnya kalau suami tu rasa benda itulah yang menyebabkan hubungan dia dengan isteri menjadi bermasalah, jadi dia kena tengok balik apa keperluan dia nak pegang handphone waktu selepas kerja. Okay, kalau mungkin terpaksa juga, dia kena berkomunikasi lah dengan isteri kan, untuk isteri tu faham. Maksudnya okey, maaf yang abang ada ni, ataupun isteri, maaf ya bang, saya terpaksa pegang handphone, saya terpaksa ada sedikit urusan meeting yang urgent, ataupun ada benda yang saya kena reply, yang kalau tak reply nanti ada pula yang bermasalah contoh. Tak apalah. Maksudnya boleh pegang tapi kita explain lah. Tak adalah kita pegang tu asyik sampai kita lupa pasangan kat sebelah tu kan. Jadi maksud saya sini komunikasi. Maksudnya dia bukan nak kata tak boleh langsung, tapi ikut keperluan lah kan. Kalau dah kerjanya memang kena handphone tu, macam kami kan kaunselor ni, handphone saya memang kadang-kadang terpaksa 24 jam juga, sebab kami kadang-kadang tengah malam pun dapat panggilan yang emergency kan. Kalau orang nak bunuh diri, takkanlah kita nak tinggal nantilah tunggu besok, takkan nak macam tu kan. Jadi ikut keperluan. Tapi kalau rasa tak ada apa-apa keperluan, letaklah telefon tu dan bagi masuk untuk isteri. Sebab isteri ni kan, dia wanita ni, dia bukan dia perlukan masa yang lama, dia hanya perlukan masa yang berkualiti saja untuk dia berbual dengan suami dia, talk, meluahkan, untuk didengari, dipahami. Gitulah lebih kurang. Itu dia. Okey, ini lagi nak tanyakan juga. Dalam keadaan kan mungkin masing-masing ni penat bekerja dengan anak, tanggungjawab pastinya harian kan. Bagaimana pasangan boleh memastikan hubungan tidak sekadar rakas rumah? Kadang-kadang tanpa kita sedar banyak sebenarnya rumah tangga yang berlaku sebegitu kan. Hubungan antara suami dan isteri hanya sekadar rakas rumah sahaja. Kan dulu kita rasakan dia my soul. Tapi dia dah jadi soulmate katanya. housemate dah. Dia bukan dah jadi, sepatutnya soulmate, dia jadi housemate. Macam mana tu? Betul tu lah masalah dia. Orang kata apa, realiti hari ni memang kita tak boleh nak elak lah. Memang realiti hari ni di mana kita ni pagi kan nak urus anak, pergi kerja, balik kerja, urus rumah, semualah macam-macam kan. Itu belum suami tengok telefon, isteri tengok telefon kan. Jadi kadang-kadang kita rasa kita ni hanya menguruskan benda-benda yang berkaitan fizikal. Faham tak? Kita contoh suami balik rumah saya bayangkan suami balik rumah, dia basuh pinggan. Taklah, maksudnya suasana yang real kan. Yang kata berdasarkan pengalaman sendiri, pengalaman klien, pengalaman orang keliling yang kita nampak. Okey, contoh kita buat kerja balik rumah, uruskan basuh baju, pinggan apa semua, uruskan anak. Kita tak ada pun nak berkomunikasi. Okey, saya suruh cakap berkomunikasi dengan orang pasangan ke dengan anak-anak. Tanya awak okey ke hari ni? How are you today? Ada apa-apa nak sharing? Kita tidak bercakap. Itu maksudnya bila kita lakukan serumah ni, kita tak ada kisah, kita buat hal kita sendiri ataupun kita jalankan tanggungjawab yang basic-basic tu dah basic. Kan? Jadi kita perlukan macam yang cakap tadi apa, soulmate. Kan? Jadi maksudnya kalau kita duduk rumah tapi buat hal masing-masing, dia tak buat hal masing-masing, dia buat kerja masing-masing. Tapi seolah-olah merasakan pasangan tu macam tak wujud. Ada pun tak apa, tak ada pun tak apa.
Kan, jadi dia kena orang kata ada dalam satu masa tu kenalah duduk. Macam contoh, bila suami tu asyik telefon atau isteri tu asyik tengok TV, pergilah kacau dia sekejap kan. Bermanja seketika katanya. Manja lah kan. Cakap bang, tolonglah bang kaki dia lengur, tolonglah. Saja je kita kena bercakap. Sebab suami ni kadang-kadang dia bukannya boleh faham kalau kita tak cakap. Ni saya nak pesan ni pada wanita-wanita di luar sana, lelaki tak payah nak bagi hint-hint sini-sini tak ada dia fahamnya. Orang kata direct je lah kan. Ya, kalau direct tu bukan cakap direct lah. Dia kena macam cakap apa kita nak tapi dengan nada yang bersesuaian. Kalau nak manja-manja lah. Kalau suami tu suka isteri manja. Kalau jenis yang biasa-biasa lah kan. Tengok situasi. Saya tak boleh cakap pukul rata semua Tengok pada suami juga. Kalau suami tu jenis memang cepat bagan, jangan lawak. Dia kena tengok. Menekan-nekan kan. Itu sebab saya kalau nak cakap kan. Sebab kalau ada masalah, saya tak boleh saya nak bagi satu punya package perubatan tu untuk semua orang. Kaunseling ni itulah bezanya tu sebab macam kami kaunselor hak sihat ni, kami ada tempat untuk buat kaunseling percuma di adun-adun 11 adun yang kami ada ni kan. Maksudnya datang berjumpa dengan kaunselor, di situ kami akan beri bantuan rawatan kaunseling dengan cara yang bersesuaian dengan masalah mereka. Saya tak bolehlah cakap kena buat benda yang sama. Setiap orang berbeza. Walaupun masalahnya sama tetapi bagaimana cara rawatannya berbeza. Kan? Itu dia. Okey, dan dalam rumah tangga kan kita sering bertanya mungkin siapa yang salah, tetapi mungkin soalan yang lebih penting ialah apa yang boleh kita lakukan untuk memperbaiki hubungan ini. Jadi bagaimana 3K ini boleh mengubah cara pasangan melihat dan menyelesaikan setiap konflik yang berlaku antara mereka. Okey. Bagaimana 3K ni boleh orang kata dapat menyelesaikan konflik lah kan, apabila mungkin dalam rumah tangga ni terlalu banyak tuduh menuduh, you salah kan, sedangkan yang sepatutnya kita lakukan dalam rumah tangga adalah bagaimana kita nak fix balik perkara ini. Tapi ialah kita kan manusia, mungkin caranya tak sama. Ada yang mungkin memang cari orang kata penyelesaian, bagaimana untuk selesaikan, tapi ada yang lebih kepada you semua salah awak. Jadi macam mana tu? Dia saya bila sebut ini semua salah awak. Dia bila selalu orang lelaki cakap gitu lah, orang perempuan mana pernah salah, dia kata. Salah, kadang-kadang kita salah pilih lelaki. Okey, macam mana tu? Okey, dia sebenarnya dalam rumah tangga ni kan, macam mana kita nak harmoni kalau kita saling menyalahkan. Sebab dalam rumah tangga ni sebenarnya yang perlu kita ada adalah contoh kalau ada masalah, itu yang saya kata kena berkomunikasi tu, maksudnya berbincang kan. Okay, bagi tahu apa kita nak, apa kita rasa kan. Jadi dengan macam saya cakap tadi lah, lelaki ni dia kena cakap, dan perempuan pun dia memang banyak cakap kan. Dia berbeza tu sebab lelaki Allah jadikan wanita dan lelaki ni berbeza untuk mereka saling melengkapi, bukan saling bergaduh kan. Sebab lelaki sifatnya memang susah dia nak meluar, dia ada dia punya kata boundaries lah, sebab dia rasa bila meluahkan masalah tu dia rasa lemah kan. Isteri ni pula selagi boleh bercakap dia nak cerita semua kan. Tapi hakikatnya begitulah. Macam maksudnya bila ada masalah cuba bercerita, baik lelaki atau suami atau isteri, bincanglah masalah apa benda apa yang perlu dilakukan, istilah kita saling menyalahkan. Sebab saya ingin nak dalam rumah tangga ni kita bukan nak cari siapa yang betul, siapa yang salah, tapi pernah dengar tak kata yang cakap bukan kita nak cari siapa yang paling betul, tapi siapa yang paling memahami. Betul tu kan. Jadi semoga apa yang dikongsikan ni dapatlah sedikit sebanyak orang kata ilmunya di situ dan dapat kita aplikasi dalam kehidupan kita, apalagi dalam rumah tangga, supaya rumah tangga lebih harmoni. Okey, ingat jaga 3K itu dahulu dan insya-Allah KK yang lain akan datang selepas itulah. Insya-Allah kan. Okey, terima kasih
kasih kita ucapkan kepada tetamu kita. Kita baru selesai bersama dengan Puan Haja Seli Sarina Isama yang merupakan kaunselor Hub Sihat Selangor. Kan mungkin juga nak kongsikan juga kepada mereka di luar sana yang mungkin nak dapatkan nasihat dan juga sesi kaunseling bersama dengan Hub Sihat Selangor. Bagaimana Puan? Okey. Untuk yang nak macam saya cakap tadi, kita sebenarnya di bawah program kaunseling Hub Sihat ni kita ada berbagai perkhidmatan sokongan antaranya kita ada talian sihat. Talian sihat mana talian ni akan bantu kita untuk beri sokongan psikososial yang akan dikendalikan oleh kaunselor berdaftar daripada Pusat Kaunseling Selangor secara atas talian. Dan yang kedua yang saya sedang pakai baju ni lah Hub Sihat ni. Okey. Kalau tengok di Facebook kita nampaklah baju macam best saya adalah saya. Betul dia macam best lah. Okay. Betul. So yang kedua kami ada ni Hub Kaunselor Sihat ni lah, which is di sini kami menyediakan pelbagai sediakan sesi kaunseling secara bersemuka, secara percuma oleh kaunselor berdaftar daripada Perkhidmatan Internasional yang berada di 11 lokasi hub di seluruh negara. Di antaranya kita ada di daerah Petaling, iaitu Pusat Khidmat Masyarakat di Bandar Utama dan Kampung Tungku. Dan kita juga ada di daerah Hulu Langat, Bandar Indah dan Lembah Jaya. Kita juga ada di Sungai Tua. Saya kalau saya nak jumpa saya berada di Adun, daerah Gombak Sungai Tua. Dekat dengan saya lah. Dekat boleh datang jumpa saya ataupun bolehlah wawarkan nanti. Kalau nak berjumpa Haja Seli, saya berada di daerah Gombak Sungai Tua. Selain itu kita ada juga di daerah Kelang, Pandan Maran, daerah Kuala Selangor, Ijuk, daerah Sabak Penang kita ada dekat Sungai Aitawa, daerah Sepang ada Sungai Pelik, daerah Kuala Langat di Adun Morib dan last ni daerah Selangor kat Kuala Kuku Baru. Waktu untuk sesi ni setiap hari Sabtu sahaja pukul 9 hingga 1 tengah hari. Itu dia. Okey, apa pun untuk pendaftaran sekali lagi kepada Haja Seli. Saya tak habis cakap lagi berkenaan dengan topik kita pada malam ini, iaitu kita bercakap berkenaan dengan kunci keharmonian rumah tangga. Yang perlu ada adalah komunikasi, kepercayaan dan juga kerjasama ataupun 3K bagi pihak penerbit kita Puan Azmira Diana Musa. Okey, dan pastinya juga akhir sekali kan nak kongsikan juga kepada anda di mana rumah tangga yang harmoni bukan bermaksud tiada salah faham ya, tiada perbezaan ataupun tiada konflik, tetapi yang paling penting ialah bagaimana pasangan memilih untuk menghadapinya bersama. Dan dalam rumah tangga jangan terlalu cepat bertanya siapa yang salah, dan kadang-kadang yang lebih penting ialah bertanya apa yang boleh kita lakukan supaya hubungan ini kembali baik. Komunikasi untuk saling mendengar, kepercayaan untuk terus berpaut dan kesefahaman untuk menerima kekurangan masing-masing. Okey, semoga jelas dengan apa yang kita kongsikan pada malam ini, dan sampai kita bersua lagi minggu hadapan untuk topik-topik yang lain. Apapun sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada tetamu kita iaitu Puan Haja Seli Sarina Isama yang merupakan kaunselor Hub Sihat Selangor. Okey, untuk anda yang nak dengarkan lagu selepas ini anda boleh hantarkan melalui nombor WhatsApp kami 0193304425. Okey, tapi di penghujung ni saya nak orang kata jadi kita dah cerita berkenaan dengan rumah tangga dan sebagainya kan. Ini lagu ini untuk semua yang ada isteri katanya. Kopratasa Permata untuk isteri. Selangor FM.